Jangan lupa subscribe YouTube channel Mak Don. Tekan link kat bawah ni. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Mat Don. Intro YouTube aku kali ni mahal mat. Setahun lepas aku diberikan kesempatan oleh Razia Syam Rashid dan juga Fatimah Ruzaimi, pengarah dan produser filem Tarung Unforgiven, untuk melawat set penggambaran mereka. Dan untuk pengetahuan hampa, aku punya first vlog ni akan jadi macam ni lah. Aku akan mix and match antara keadaan aku di sini dan juga di set penggambaran. Sebab aku dah cuba mat untuk vlogging, cakap sorang-sorang apa semua tu, tapi ya Allah, sangat-sangat awkward dengan suara yang macam, yelah sebab kita kat set penggambaran, mereka buat kerja laju. Aku nak cakap kuat sikit pun aku rasa risau sebab silent on set tau time tu. So aku tak boleh dengan suara aku dengar aku geli, dan muka aku atau aku buat vlogging tu aku tak boleh nak pi lah mat. Aku rasa aku kena tunggu lens 9mm kot baru aku boleh, apa orang kata, happy sikit dengan shot yang aku ambil. So for now aku decide untuk mix and match macam ni. So aku harap hampa bolehlah menerima vlogging yang konsep macam ni. Maka once aku dah dapat confirmation daripada Razia Syam untuk aku visit set lepa tu, aku pun bergeraklah keluar daripada Jelapang Padi menuju ke Kota Konkrit. Sampai saja di sana, penggambaran tengah dijalankan. So aku lepak sat, dan once lepak cut, lepas berhenti untuk break, aku terus diberikan kebenaran untuk pergi merayau ke dalam set tu mat. And let me tell you, aku sangat-sangat fall in love dengan set dia. Ambience lawa dengan setup lampu apa semua tu nampak cantik. Sampai aku tak cakap banyak, aku terus acah-acah duduk dalam filem. So di sana aku dapat tengok macam mana hasil gerak kerja lepa mat. Lepa kerja sangat-sangat laju dan well prepared. Sampaikan dekat situ ada tim fisio yang menunggu untuk orang kata memberikan bantuan fisioterapi kepada pelakon dan juga kru. Dan part yang aku agak terkejut actually waktu shooting tu adalah waktu orang duk menjerit-menjerit tu, rupanya tak ada suara. Lepa edit dekat post production. Alright, background move. Move background. Okay, ready. Move background. Let's go. Agak lucu sebenarnya, tapi bila hampa dah tengok hasil dah, hampa terus akan macam, ui, nampak real mat, dekat set tak macam tu. Memang a good experience for me. Awal tu aku rasa awkward sikit lah mat, sebab Fatimah cakap, masuk je lah pandai-pandai lah hidup mat. Aku pun dah lawat dengan orang tak kenal sangat kan. So aku masuk merayau tu apa semua, sampailah aku berjumpa dengan Idham Maddin, sinematografer Imaginur, dan juga abah saya Uncle Mike. Tapi untuk Tarung ni dia second DOP. First DOP adalah Stephen Chua. So list untuk final saya Isan Hatta. So yang ni kita start, kita dah buat based on pre-release, iaitu Steven dan Razia Syam dah buat. Agak crucial sebab dia action kita melibatkan fizikal, safety campus lah, injury, apa pun safety campus. Action koreografi dalam filem ni adalah di bawah Defenders yang diterajui oleh Ubay Amir, dan mereka adalah tim yang sama untuk filem Blood Brothers. Ready background.
Okay, stand by background. Kebanyakan masa aku duduk dekat set ni Mat, actually aku banyak menunggu dan banyak lari bersembunyi. Sebab waktu lepas nak shooting tu, kalau lepas pakai satu kamera, tak apalah boleh nampak satu arah je. So aku akan duduk belakang kamera. Tetapi kalau lepas buat dua angle, time tu aku dah tak tahu nak pergi mana, aku terpaksa naik atas duduk belakang. Sebab aku kena bersembunyi Mat. Belakang background harus nampak solid, tak boleh nampak ada kru, tak boleh nampak ada orang luar yang tengah duduk merayau-rayau ke apa, tak boleh nampak. Dia kena nampak solid. So most of the time aku dekat set ni, aku banyak menunggu lah actually. Oi. Sorry. Group 2 and group 3. Group 2 pun boleh stand by kat situ Dia ulang. Dan ini adalah Abang Khairul Nazwan atau lebih dikenali sebagai Abang Wan. Dia adalah acting coach untuk filem ni. Dan waktu shoot ni, aku shock tengok macam mana dia boleh detect konti emosi pelakon daripada satu babak ke satu babak Mat. Ada sekali tu, tengah-tengah tengok Razia Syam kata cut. So okey tak? Dia kata sabar Sat, ada benda yang betul. Razia Syam tanya apa dia kan? So Bawang kata tadi dia tengah marah. So ni dia nak lempak tu, emosi tu tak sama, tak sekata. Aku dengar tu macam yelah sebab babak tadi lepas shoot tadi tau. So ni nak continue, dia boleh ingat lagi benda tu dan dia boleh nampak benda tu. Tu yang kosong macam memang style actually. Hari ni dah hari ke-26, 27 dah. Kita nak shoot dah, nak habis dah. Last week of shooting Tarung Unforgiven. Filem ni pasal tema dia tentang redemption, tentang perkara-perkara yang kita tak nak maafkan dan perkara-perkara yang patut kita maafkan sebenarnya. That's why dia Unforgiven. Ni adalah filem keempat kan? Filem keempat. Why the long gap? Long gap daripada filem ke CEO CEO first and then long gap 5 tahun, Pusaka, lepas tu long gap, lepas tu Kahar, baru laju sikit lah. Ni laju sikit. Long gap tu sebenarnya mencari naskah yang sesuai sebenarnya. Naskah yang kena dengan cita rasa aku. Itu penting lah. So menunggu naskah tu, menunggu idea tu datang, and dia datang alhamdulillah, dan boleh buat movie keempat ni dengan lebih cepat. So nak tunggu yang kelima tu tak tahu bila lagi. So that's why kena layan dulu yang keempat. Go. Ada anything in pipeline tak? Pipeline tu of course ada plan lah. Tapi kadang-kadang selagi skrip tak siap kan. So plan tu memang ada. Sentiasa dari dulu lagi. Daripada beberapa tahun tu memang sentiasa ada plan sentiasa. Tapi bila skrip tu tak siap, plan tu macam sekadar rancangan lah. Kamu guys, kita dah separuh jalan dah ni. Alright, group 1, mana group 1? Dan dekat set ni actually, sebabkan mereka ni bekerja dengan cepat dan pantas, aku sebenarnya kalau boleh tak mau kacau sangat Mat. Sebab aku orang luar kan, jadi aku hanya nak orang kata apa, macam melihat saja dari jauh. Sebab tu aku tak mau kacau kru sangat, tak mau kacau pelakon sangat. Tapi alhamdulillah bila mereka tengah break tu, aku jumpa Eddie Sat dan aku minta dia explain pasal karakter dia sikit. Okay, hi guys. Assalamualaikum. Saya Eddie Ashraf dan dalam filem Tarung The Unforgiven, di mana kita sekarang berada di set Tarung Unforgiven. This is the main set which involve all the fights dalam cerita ni. Not all, but some of it. And saya memegang watak sebagai Isa. Isa ni seorang yang revengeful. So cerita ni berpaksikan antara forgiving dan juga redemption. So if you guys want to know more, korang nak tahu lebih lagi, korang kena tunggu lah Tarung The Unforgiven 2026. So hari ni
is the scene di mana Hatta akan fight dengan Issa. Hatta yang akan dimainkan oleh Mirul Aiman. Dan ramai lagi cast dalam filem ni. So kita tunggu, kita jumpa lagi nanti. Thank you so much Madon. Okay, background move. Overall sebenarnya it was a good experience for me lah. Aku dapat melihat bagaimana tim Reza Sham bekerja. And waktu tu pula aku tahu kata tu scene fight yang dah aku rasa sehari dua dah continue. Jadi aku tak mau kacau pelakon sangat. Walaupun tadi aku dah kacau Eddie, tapi Eddie tengah macam tengah dalam mood okay lagi. But then aku nampak macam Mirul Aiman dia tengah macam letih. So aku adalah tanya, tak sihat ke? Dia kata, tak biasa bang, letih. Stamina acting berlakon kan. Hujung-hujung aku nak balik tu man. Aku rasa macam you know what, this is now or never. Aku pergi juga kat dia dan aku cuba juga nak macam minta dia explain sikit pasal watak Hatta dekat dalam vlog ni. Dan Alhamdulillah dia sanggup jalan patah balik dengan aku pergi ke satu tempat yang ada lighting yang cantik untuk aku shoot dia punya interview mat. Dan aku sangat-sangat grateful waktu tu. Aku rasa risau nak kacau orang. Yelah letih mat berlakon sebenarnya, dan nak main dengan emosi yang berat apa semua kan. Kemudian tiba-tiba main pula kita kacau kat set. Tapi Alhamdulillah dia okey dan dia sanggup jalan jauh patah balik untuk cari lighting. Hello, hai, Assalamualaikum. Saya Mirul Aiman. Sekarang ini saya berada di hadapan kamera Mat Don, pengkritik ataupun movie reviewer yang sangat-sangat baik dan terkenal di Malaysia. Kita sangat-sangat berbangga untuk mempunyai Mat Don di set penggambaran Tarung Unforgiven ini. So basically saya membawa watak Hatta dalam naskah Tarung Unforgiven. Karakter yang sangat dekat untuk saya sebab ini adalah filem pertama saya. Dan saya bersisikan pemain-pemain yang sangat-sangat berbakat, antaranya Zul Arifin, Eddie Ashraf, Bron Palareh, Amir Ahnaf, Azira Syafinas dan banyak pelakon-pelakon yang sangat hebat lagi lah. Jadi you guys boleh tengok apa yang ada dekat muka saya ni dan mungkin boleh translate in your own words. Jangan lupa untuk tengok Tarung Unforgiven pada waktu bila keluar nanti. Alright? Di wayang yang paling terdekat. Dan setakat itu sahajalah vlog set penggambaran Tarung Unforgiven daripada Mat Don. Actually aku sangat-sangat awkward. This is my first vlog. Aku pun tak tahu aku nak shoot apa sebab aku bukan shooter, aku bukan editor yang bagus. Aku bukan seorang vlogger yang bagus mat. So aku tak tahu aku nak shoot apa, aku tak tahu nak buat macam mana dan ni semua jadi macam cacau-cacau. So that's why aku mix and match here and there. So aku harap apa boleh terima this first vlog. InsyaAllah akan ada next vlog lagi. Ada lagi 2 in pipeline. Please show me support, share this vlog, komen kat bawah, cakap mungkin bagi cadangan apa yang apa boleh cadangkan dekat aku. Lepas ni aku nak pergi mana ke apa ke kan. Aku nak try jadikan vlog ni sebagai salah satu lagi segmen dalam YouTube channel Mat Don. Jangan lupa subscribe. Ini salah satu lagi cara untuk aku road to 10,000 subscribers. Aku harap dengan aku vlog di tempat-tempat set penggambaran, di studio orang ke apa semua ni, dapat orang kata memberikan lebih exposure kepada penonton, kepada peminat filem, kepada student filem dan sebagainya, dan sedikit sebanyak membantu untuk shape industri perfilman menjadi dengan lebih baik. So again, jangan lupa subscribe. Road to 10,000 subscribers. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.